Saya duduk dalam tempoyan. Tak, korang ni kenapa? Apa benda korang cakap lagi tadi sebenarnya ni? Aku tak faham tu. Duduk alam lain, meninggal bensila, duduk dalam tempoyan. Tak, apa benda korang? Sekejap, bawah ni ada apa? Saya duduk dalam tandas. Kalan fix tempoyan. Kau duduk dalam tanda buat apa? Rasa kau tengok live aku dalam tanda tu. Aku tak selesa tu dengan bau tai kau apa semua. Alhamdulillah, sudah settle di tandas. Ya Banyak Allah. liability. Ya Aku Allah. tak ingat. Hahaha. Ya Allah, kau kenapa? Adjust garis bawah Amirul Anjai. Mirul, kau kenapa Mirul? Kau dah settle tanda tu. Alhamdulillah. Jangan beritahu bodoh. Alhamdulillah. Kau kenapa? Ada banyak liability pula. Kau ingat mat ke apa tu? Kau masuk. Oh, tu dia. Ni korang kata questline. Korang kata questline. Korang kata questline. Lawan bos. Sekarang bos, korang kata questline. Korang kata questline. Sini ada quest lain. Apa hal ada bos tu? Kenapa ada bos? Macam siut lah korang ni. Kepala otak dia apa benda sia dia ni. Habis lawan bos ada upin. Okey, sabar. Aku rasa macam orang sakit tu. Bleeding man, ada bleeding. Sabar. Okey. So far dia punya tu agak senang. Okey. Orang sakit tu. Aku tu berangkap. Innalillah. Ya Allah. Pergi bontot dia je. Innalillah. Padahal aku dah elak dah benda tu. Dalam ada quest lainnya opang. Oh. Allah. Okey ngam. Nampak? Second try je. Dah mati dah benda tu. Senang ni kalau ikutkan. Apa yang susah sangat? Dasar upin mengamuk betul lah. Okey. Lurus ikutan jalan. Oi. Allah, apa benda tu? Kepala otak. Allah. Kepala otak dia. Jaga lawan itu bukan bos. Korang tak sebut pun ada benda kat dalam tu. Oi. Lewati eja. Weh. Kau tak sebut pun ada benda dalam tu. Tiba-tiba boleh datang daripada atas pula. Itu dia. Lupa itu nak dia. kata. Jadah kau lupa nak kata. Kau sengaja kan? Kalau kau yang dah Mio game, iyalah ceritanya. Kasih jam dia. Jam dia? Nak jam dia macam mana? Ada cutscene tu. Foul tarnished. Okay, aku ingat. Ini first boss. Kumaha Beng. Emboldened by the flame of ambition. Ni banyak kali aku jumpa kat TikTok pun. Dia punya voice dia. Kunai. That's my husband, everyone. That's my husband. What the fuck, man? That's your husband? Someone must extinguish thy flame. Banyak husband kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih Morgoth tu? Banyak lagi apa husband lagi bagus daripada dia. Okay, dah start dah. Okay. Aku kena ingat balik. Okay, bawa. Ui, kepala otak dia. First dah kena. Ui. Meh. Bila abang dah sampai dekat pokok dunia, bos ini yang akan muncul lagi. Dia muncul lagi? Because I like broken men that have pincers. Dah macam Allah, dah macam all Allah. Dia balik ni summon tu. Dah macam Allah, dia balik macam shuriken tu. Dah macam all pula dalam game Sekiro. Okey, sebab kawan nanti. Allah. Sabar bitch, sabar.
Oh, habis member. Man. Kau fokus kat aku. Kerap untuk ekor dia dilipit-lipit. What the fuck, man? What the fuck? Kenapa kau keluar hammer tu? Warrior blood. Kepala otak dia keluar hammer siap. Oh. Allah, innalillah. Ya. Ngam, cepat pergi. Alamak, tak sempat. Habiskan. Habiskan mana? Sebelum member mati. Allah, stamina aku pula. Allah, member mati ke? Man. Bitch. Allah. Sikit lagi. Boleh menang first try tu. Jangan cakap dia face dulu Oh, babi. Aku dah lama tak main game ni. Aku dah lupa semua dia punya pattern. Ya Allah. Jangan banyak cakap. Foolish ambitions to rest. Sabar. Woi, kalau macam ni lah lama member aku pun mati tu. Innalillah. Aku tak hafal lagi pattern dia. Sebab aku tak tahu nak elak ke mana.